Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam perpaduan. Yang arif lagi bijaksana, barisan hakim yang menegakkan neraca keadilan. Para guru, seterusnya hadirin yang saya muliakan. Andai akan tercabut daripada bumi, pohon pasti rebah. Andai tiang dirobohkan, bangunan pasti runtuh. Namun andai rukun negara terhakis daripada jiwa rakyat, apakah yang akan tinggal buat Malaysia? Perpaduan akan retak, keharmonian akan musnah dan masa depan negara akan menjadi taruhan. Hadirin yang saya hormati, rukun negara bukan sekadar 5 prinsip yang kita lafazkan pada setiap perhimpunan. Rukun negara ialah roh sebuah negara, nadi perpaduan dan obor yang menerangi perjalanan Malaysia sejak diperkenalkan pada tahun 1970. Dalam sebuah negara yang dihuni berbagai kaum, agama dan budaya, rukun negara ialah jambatan yang menghubungkan perbezaan menjadi sebuah kekuatan. Hadirin sekalian, prinsip pertama yang ingin saya kupas ialah kepercayaan kepada Tuhan. Kemajuan tanpa nilai hanyalah kemegahan yang kosong. Kepercayaan kepada Tuhan membentuk insan yang jujur, amanah dan berintegriti. Apabila hati dipandu oleh keimanan, lidah tidak mudah menabur fitnah, tangan tidak ringan melakukan kezaliman, dan akal sentiasa memilih jalan kebenaran. Sesungguhnya, keamanan sebuah negara bukan bermula di sempadan, tetapi bermula dalam hati rakyatnya. Maka jelaslah bahawa kepercayaan kepada Tuhan menjadi asas kepada pembentukan masyarakat yang berakhlak mulia. Sidang hadirin yang saya kasihi, prinsip kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Kesetiaan bukan sekadar berdiri tegak ketika lagu negaraku berkumandang, bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang setiap kali sambutan kemerdekaan, tetapi diterjemahkan melalui tindakan. Menghormati undang-undang, memelihara keamanan, menolak rasuah dan mengutamakan kepentingan negara ialah bukti sebenar cinta ke tanah air. Sebagai generasi penerus negara, kita mungkin tidak mengangkat senjata di medan perjuangan, tetapi kita mampu mengangkat ilmu, akhlak dan integriti sebagai senjata membina Malaysia yang lebih gemilang. Hadirin yang dirahmati, prinsip ketiga ialah kesopanan dan kesusilaan. Pada zaman media sosial hari ini, kata-kata tersebar sepantas cahaya. Malangnya, ada yang memilih untuk menyebarkan kebencian daripada kasih sayang, menghina daripada menghormati. Sedangkan bangsa yang bertamadun bukan diukur pada kecanggihan teknologinya, tetapi pada ketinggian adab rakyatnya. Marilah kita memudayakan tutur kata yang santun, menghormati ibu pada guru serta berhemah ketika berinteraksi sama ada di alam nyata maupun di alam maya. Kerana adab ialah pakaian yang tidak pernah lapuk di telan zaman. Hadirin sekalian, kita tidak memerlukan rakyat yang sekadar menghafal rukun negara. Kita memerlukan rakyat yang menghayati rukun negara. Kita tidak memerlukan perpaduan yang bermusim. Kita memerlukan perpaduan yang berakar di hati setiap insan. Ingatlah, rukun negara bukan sekadar warisan daripada generasi terdahulu, tetapi amanah untuk generasi akan datang. Akhir bicara, izinkan saya menutup pidato ini dengan sebuah seruan. Jika mahu melihat Malaysia terus aman, hayatilah rukun negara. Jika mahu melihat Malaysia terus dihormati, amalkanlah rukun negara. Jika mahu melihat Malaysia terus gemilang, pertahankanlah rukun negara. Kerana rukun negara bukan sekadar lafaz di bibir, bukan sekadar tulisan di dinding, tetapi denyut nadi yang menghidupkan sebuah negara bernama Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.